Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Recha Julian. Rah, geramnya aku. So apa konten aku pada hari ini? Kalau ikutkan memang ramai gila orang birthday pada hari ini kan. Kawan lama lah, kawan sekolah menengah lah kan. So ramai yang birthday pada hari ini. Aku dah bagi hint. Hint aku adalah hari ini adalah birthday orang. Siapa tak tahu, korang saksikan sampai habis. Jangan skip, jangan nak apa-apa. Kalau nak skip lah, kalau tak nak lantak korang lah. Korang nak buat apa dengan YouTube ni. Tapi kali ni agak bermakna sikit untuk konten kali ni. Sebab dia salah satunya orang yang paling aku rapat. Walaupun daripada kecil lagi dia tak pernah jaga aku. Tapi dia adalah orang yang paling aku sayang selepas someone tu pergi. So guys, aku tak nak mention pun someone tu sebab someone tu pun dah ada dekat syurga. So kita nak menyambut orang yang ada dekat dunia ni. So guys, apa korang kena tahu siapa yang birthday tu, korang kena tengok konten ni sampai habis. Aku tak nak bagi tahu siapa dia. Dia ni adalah seorang apa, dia ni kerja ke, dia ni masih bekerja ke atau anything lah. Okay. Then penghujung konten ni ataupun penghujung dah nak habis konten ni, kita akan buat konten macam ucapan lah. Kita akan buat ucapan setiap orang ataupun kita buat 5 orang untuk ucapan. Ucapan aku, ucapan cousin aku, ucapan untuk bapa aku ke, ucapan untuk uncle aku ke, anything, siapa-siapa je boleh. Okay. Tapi kita hanya, kalau masa ada, kita buat 4 ataupun kita buat 2 orang je dengan cousin, tu je lah. Okay. So layan konten ni sampai habis. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. So guys, see you guys in the Kampung Serian. Okay, let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat rumah nenek saya. Jadi siapa yang birthday tu guys? Jom kita tengok kek. Nama apa? Apa? Tengok apa yang terjadi. Birthday girl. Hari ini rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus. Itu pada kali ini. Harap korang enjoy dengan konten yang ada makan-makan, ada baptip. So kita dah kenyang-kenyang dah makan, kita dah makan kek, kita dah makan nasi, kita dah makan semua benda. And then kita dah sembahyang apa semua. So kita dah settle dah. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi di next episode. Dan kita, by the way, tertinggal. So kita bersama dengan, bye.
Del. Apa kau nak cakap dekat tu? Ucapan. Kami dua akan buat satu konten di mana kita akan berada di Viva City 3 hari bulan 6 ni. Kita saksikan Apa yang bakal terjadi semasa tu korang tengok sampai habis. Apa yang kita orang buat, apa yang kita orang pergi, kita orang beli apa, korang tengok je sampai habis. Dengarlah bebelan daripada dia ke, daripada aku ke, daripada siapa-siapa ke, komen ke live ke apa ke. Sekati. Ha? Bye bye guys. Shoo.